Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak kongsikan cara saya buat air teh hijau 4 layer yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Mula-mula bancuhkan 4 sudu besar serbuk teh hijau Thai dengan 400 ml air panas. Bila air bancuhan ni dah agak sejuk, tapiskan. Dalam gelas, untuk lapisan pertama, masukkan sirap gula Melaka secukupnya. Seterusnya, masukkan ais secukupnya. Untuk lapisan kedua, masukkan susu cair sehingga separuh daripada gelas. Untuk lapisan ketiga, masukkan bancuhan teh hijau tadi sehingga paras 3/4 gelas. Akhir sekali, untuk lapisan keempat, skupkan aiskrim vanila secukupnya. Alhamdulillah, air teh hijau 4 layer kita dah siap. Kepada peminat teh hijau, mesti cuba. Bukan sahaja mudah tapi rasanya sangat sedap seperti yang kita beli di kedai. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.